Assalamualaikum wahai juju yang tenang. Berjumpa lagi korang. Hari ni dekat Bazar Aidilfitri Bandar Hilir. Alhamdulillah korang. Terima kasih banyak-banyak yang mendoakan Umi Farah. Umi Farah dah keluar ward, Alhamdulillah, dan semakin baik. Tapi ada kesan dia sakit perut sebab masuk kamera melalui bawah kan. Mungkin ada luka-luka ke, wallahualam. Tapi terima kasih yang mendoakan Umi Farah. Doakan yang mendoakan Umi Farah. Farah doakan korang, semoga Allah balas segala jasa baik korang dan semoga korang sentiasa di dalam rahmat Allah. Korang bahagia dunia dan akhirat, dilanjutkan usia, sihat tubuh badan, insya-Allah, amin. Terima kasih banyak-banyak yang sudi mendoakan Umi Farah. Farah bersyukur sangat. Tak ada apa-apa yang Farah harapkan, cukuplah bagi Farah. Kedua ibu bapa Farah sihat, dilanjutkan usia, bahagia mereka, bahagialah Farah dan orang-orang yang Farah cintai, antaranya suami dan anak-anak dan seluruh ahli keluarga dan kenalan-kenalan yang Farah sayangi dan yang dikasihi. Terima kasih banyak. Semoga Allah saja dapat membalas jasa baik korang, insya-Allah, amin. Amin ya Allah. Sebab Farah agak trauma tahun lepas beraya Umi Farah dekat hospital. Jadi Farah risau sangat. Cukup bagi Farah orang-orang yang Farah sayang, cintai, sihat. Amin ya Allah. Amin sayang. Amin. Amin ya Allah. Cakap adik, cakap terima kasih semua yang doakan nenek sihat. Terima kasih. Semoga Allah balas jasa baik anda semua. Amin. Alah sayang. Cakap ayah, jom. Sini. Dah. Ayah. Ini Tunggu ayah. Dah tutup dah. Ayah dokong dia. Ayah ada nak bawa ke? Tak payahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Jom. Meh. Tolong, sorry tangan kiri. Hari ni stroller kecil. Dia lambat sikit bergerak. Masuk kaki sayang. Duduk. Boleh tak ayah ambilkan ni bantal dia yang petak tu, sebab stroller ni dia macam dia tak berapa tegak sangat. Dia travel punya. Dia yang petak. Ya, yang petak. Ya. Adik duduk tegak sayang. Ya, okey, jap. Adik depan sikit. Boleh kot. Jap. Kena masuk dalam. Masuk dalam. Masuk tolong. Jom. Jap ya. Okey, boleh. Dah. Barang kita belum banyak. Jom. Ayah tengok ya. Boleh. Okey, jom. Susu adik semua dah bawa Okey. Jalan dulu. Tak apa. Tudung akak okey tak, Mal? Tudung akak okey tak? Belakang ke apa ke? Depan? Semua okey ni? Pun okey. 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 Terima kasih. Mai bag. Bag akak bawa. Terima kasih. Wah, ada beca cantik-cantik. Afia dah tengok. Kepala kain ya.
Ya. Apa dia? Apa dia? Bandar Hilir tak macam Kelebang. Ya. Kita boleh jalan. Penuh. Kalau Kelebang dah terbang. Ah, betul-betul. Ya Allah, limpah ruahkanlah rezeki peniaga-peniaga. Ya Allah, ya Allah, pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Amin, ya Allah. Comelnya korang. Cantiknya. Comel. Sekejap. Didi ada Didi. Ini jari dengan jari. Dia jenis lembut-lembut Boleh tahan lembut. Oh. Keras. Tak ada Didi. Miki tak ada. Miki je ada Boleh Dan. Boleh. Boleh dia tata dekat. Ha? Dia tata dekat kiki. Apa Alun kata? Kak Farah ketawa je. Boleh tak nak Kak Farah tolak? Boleh. Ada baju-baju. Saya terima dua barang RM15 lah. Dua barang. Boleh campur-campur bang, campur-campur. Yang penting masuk dulu. Dah berapa hari dah nak habis raya. Wah, baju-baju t-shirt viral. Ada kuih raya korang, banyak kuih raya. Ada jeans. Masya Allah, cantiknya baju-baju. Cantik korang. Lip lap, lip lap. Ni korang ada baju untuk budak lelaki. Ada songkok. Ada kerongsang. Ada barang perhiasan korang. Ya? Apa tu? Apa ayah cakap apa? Inai? Oh, dia orang minat. Wah, macam-macam manis ada.
Abang ni tak ada? Boleh, Din? Dia video juga itu. Kat sini. Tak ada duit kecil eh? Akmal ada duit kecil tak? Bagi nanti akak ganti balik. Akmal ada berapa? Ha? 10. 5 tak ada? 5 ke 3 ke? RM3 boleh lah. Awak letak. Ya. Dia nak apa-apa bagi tahu eh. Tu donat favourite awak. Mai akak jaga adik. Pergi tengok. Awak pergi tengok. Awak suka donat? Baby sayang. Ibu tak? Terima kasih. Tak. Beli budak-budak ni. Baby donat. Baby donat. Beli donat. Anak Farah suka sebut donat tapi dia tak boleh makan donat. Sini ada syurga tudung korang. Anak tudung pun ada kot. Tudung sarung ada, bawal ada. Kat sini. Dah? Okey. Korang kat sini ada macam-macam. Donat. Baik, ada orang kat belakang. Ada orang kat belakang. Kuku dia. Panjang kuku dia, ya Allah. Alah, kat dalam beg satu lagi pula tu. Ya. Wah, ada latok korang? Dia orang kata sedap makan meletup-letup. Ni baju budak nak pakai harian, korang boleh cari kat sini. Ada igawang kopi kat sini korang. Wah. Ya Allah, limpah ruahkanlah rezeki mereka ya Allah. Amin ya Allah. Kita makan. Semoga apa ni yang datang dekat sini pun melimpah ruah rezeki. Bila ada apa-apa yang korang teringin nak beli, yang nak beli, korang mampu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan. Amin ya Allah. Ada beg comel.
Barakallah. Masalah rezeki mereka ya Allah. Amin ya Allah. Farah pernah berniaga macam ni. Walaupun bukan dalam bazar. Bazar pernah juga tapi Farah tak duduk kat situ lah. Datang-datang hantar barang. Apa ni? Tahu. Struggle-nya berniaga tu. Modal dah keluar. Modal semestinya dah keluar. Masuk belum tentu lagi. Masuk pun kadang tak sampai pun. Modal kita keluar tu lebih besar. Jadi Farah faham apa rasanya berniaga ni kan. Lagi pula bazar Aidilfitri kita tahu tapak dia harga berapa. Pergi tengok. Akak jaga adik. Ni tengok adik. Oh, ada kenal nak? Tengok aku okey? Pergi adik. Jadi Farah tahu rasa dia. Kita sama-samalah doa mudah-mudahan peniaga-peniaga kat sini melimpah ruah rezeki. Amin ya Allah. Lagi kat sana nak dua. Boleh.